Kita melakukan jenayah terhadap hati kita setiap hari. Setiap jam kita melakukan jenayah terhadap hati kita. Apabila kita tahu bahawa hati ini melakukan berjuta-juta proses penting untuk berkhidmat kepada kamu. Dan apabila kamu sedar perkara itu, maka kamu akan tahu bahawa kamu mesti melakukan penyelenggaraan untuknya setiap hari. Penyelenggaraan harian, kerana apabila kamu tahu bahawa toksin dan lemak berkumpul secara beransur-ansur pada hati setiap hari daripada apa yang kita makan dan minum. Toksin dan lemak berkumpul pada hati secara beransur-ansur. Tanpa tanda-tanda, tanpa memberitahu kamu. Dia terus menanggung kesilapan kamu. Sehingga dia mula menjadi lemah, lalu mula berlaku penurunan kadar pembakaran dalam badan kamu, pembakaran menjadi kurang, lalu meningkat rintangan insulin, dan meningkat lemak dalam darah, maka penyakit kencing manis menjadi hampir berlaku atau sudah pun berlaku. Begitu juga lemak dalam darah bertambah dari hari ke hari, maka terjadilah penyakit jantung dan serangan jantung. Semua ini berlaku kerana mengabaikan hati dan menzaliminya. Kita akan minum setiap hari, satu perkara daripada apa yang akan saya sebutkan. Minuman pagi yang membersihkan hati, memperbaharui kecergasannya, menyegarkannya dan melakukan penyelenggaraan untuknya. Pertama, minuman kunyit. Ia mengaktifkan hati dan merangsang pengeluaran bahan yang dipanggil glutathione. Glutathione ini dijual secara berasingan dalam bentuk kapsul di farmasi. Ia terdapat dalam kunyit atau kunyit merangsang pengeluarannya dalam tubuh. Jadi minuman kunyit mengaktifkan hati dan merangsang pengeluaran glutathione yang berfungsi mengaktifkan hati dan memberikan kecergasan kepadanya. Begitu juga terdapat antioksidan yang kuat dalam kunyit yang memberikan perlindungan yang sangat kuat kepada sel-sel hati dan seluruh tubuh daripada kerosakan. Caranya, setengah sudu kecil dalam air mendidih pada waktu perut kosong selama 2 minggu. Ia akan sangat membantu hati kamu. Kedua, minuman bit. Minuman bit membersihkan hati daripada toksin berat. Ini benar. Dan sebenarnya ia juga menambah dan menguatkan aliran darah ke dalam sel-sel hati supaya ia dibersihkan. Kita campurkan dengan 1 cawan air, iaitu jus bit. Ini, 3 kali seminggu sudah mencukupi. 3 kali seminggu ketika perut kosong. Jus bit yang dicairkan dengan air, 3 kali seminggu. Apa lagi? Halia. Tidak, halba. Melarutkan lemak hati kerana ia mengurangkan rintangan insulin dan memperbaiki penyerapan gula daripada darah. Apa yang kita buat untuk halba? Kita rendam 1 sudu kecil. Jika kita mahu buat 1 cawan sahaja, kita rendam 1 sudu kecil halba dalam 1 cawan air pada waktu malam dan biarkan pada waktu pagi kita minum ketika perut kosong. Minuman lain, ya, halia. Halia ini herba yang hebat. Ia memperbaharui sel-sel hati, mengaktifkan peredaran darah dan meningkatkan pengaliran empedu. Dan alangkah baiknya jika kita campurkan bersama halia 1 sudu madu putih pada waktu pagi. Tetapi bagi mereka yang ada diabetes, tidak. Jika video ini ponraf Anda suka, saya harap kita tekan like.